Hello. Alah, nanti aku buatlah benda tu. Kau ni tak biasa lah. Okay? Apa ni kau beritahu ni? Teruknya laporan diorang ni. Ya Allah. Dengan tak siapnya, tak tersusunnya. Siapa yang buat ni? Nak kena diorang ni. Syafiqah, Irfan, masuk bilik saya kejap. Okey, Puan. Aduh, manggil-manggil pula tadi. Irfan, Syafiqah, saya dah terima laporan awak berdua ni. Tapi dia macam tak tally antara bulan lepas dengan bulan ni. Jadi saya minta awak berdua buat lagi sekali boleh? Submit petang ni. Okey, Puan. Saya ambil balik fail saya. Petang ni saya submit kat Puan. Boleh. Irfan, boleh ke submit petang ni? Nanti saya cuba check balik Puan. Tak banyak sangat kan? Tengoklah kalau dalam macam tengah hari nanti saya submit kat Puan balik. Okey, Puan. Kami keluar dulu Baik. Oh, kat sini. Puan, kau tak buat kerja ke? Asyik main phone je. Bos nak hari ni tau. Alah, tak banyak pun kan nak kena ubah. Sekejap lagi aku buat lah. Alah, tak kau lah nanti tak siap. Jangan salahkan aku. Kata aku tak remind. Alah, pandai-pandai lah aku menjawab dengan bos tu. Okey lah, suka hati kau lah. Support lah, mana tim ni? Aduh, kalah lah macam ni. Aduh, buat penat je main, kalah lah pula. Itulah, aku dah kata jangan main game, buat kerja. Sabut dah. Dah Ika, aku lagi makan lah. Baru pukul 10, Van. Lantak Awal lagi. Nanti bos tanya kau ke mana kau jawab apa. Perut aku bukan perut bos. Van, report Van. 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 Dah pukul 12 dah ni. Van tak balik lagi. Report dia tak siap. Sekolah. Hello Van. Kau kat mana tu? Dah pukul 12 dah ni. Pukul berapa nak balik? Bos nak kita punya report sebelum tengah hari tau. Yelah. Cepat sikit. Okay, bye. A few moments later. Aduh. Ika, kau dah siap lah kerja bos buat tu? Aku dah siap lama dah. Kau je tak siap lagi. Pukul berapa dah? Mana file yang bos aku buat tu lah? Tadi aku dah bagi. Part mana yang aku kena ubah tadi Ika? Kau ingat? Kau tanya aku pula kerja kau. Tengoklah sendiri. Aku ingat sempat. Tak sempat pula. Carilah Fan. Aduh. Okey, dah siap. Assalamualaikum. Masuk.
Ya Syafiqah, ada apa? Dah siap ke laporan saya minta? Ya, ni laporan yang Puan minta tadi. Saya dah betulkan. Ni Puan tengok Wow, bagusnya. Ikut masa. Kawan awak lagi seorang tu mana? Dah siap dah file dia? Saya rasa dekat luar ni Puan. Lepas tu kalau Puan tanya sikit. Bila lah nak berubah kawan awak tu Tak apalah. Awak keluar, nanti awak panggil dia. Saya cakap dia saya panggil. Okey Puan. Saya keluar dulu Okey, terima kasih. Fan, bos panggil Fan. Apa bos nak tu? Dia nak tanya pasal report tadi lah. Aduh, saya tak tahu, aku tak siap hari ni. Kau tak tolong cover kejap lah Ika. Aku dah cover dah. Tapi dia panggil. Macam mana? Masuk je lah kejap. Aduh, yelah. Ya, siapa tu? Assalamualaikum bos, Irfan ni. Masuk, mari sini. Macam mana laporan saya dah siap ke? Sebelum tu bos, saya nak minta maaf sikit lah. Sebab saya tak dapat nak siapkan beberapa part yang bos minta pagi tadi. Irfan. Maksudnya tak siap lagi lah laporan ni. Belum siap kan? Itulah Irfan, saya dah cakap saya nak petani. Saya nampak awak main game, awak main handphone, awak bergayut, awak keluar. Saya nampak Irfan daripada pejabat ni. Kita ni nak cari rezeki, kena amanah, rezeki yang halal untuk keluarga, anak isteri. Ni kalau macam ni macam mana Irfan? Saya bagi awak peluang lagi sekali, tapi awak jangan buat macam ni dah. Awak kena berubah Irfan. Ni untuk masa depan awak. Baik Puan, saya minta maaf Puan. Saya janji benda ni takkan berlaku lagi Puan. Saya mengaku saya lalai dengan kerja saya Puan. Walaupun Ika dah tegur saya banyak kali pun, saya tetap lalai dengan benda lain Puan. Saya tak amanah dengan kerja saya. Saya janji dengan Puan benda ni takkan berlaku lagi Puan. Okey Irfan, saya bagi awak peluang lagi sekali. Esok hantar saya laporan yang terbaru. Baik Puan. Okey. Terima kasih Puan. Sama-sama. Jadi pengajaran yang kita dapat daripada cerita Irfan tadi ialah masa adalah sangat berharga di tempat kerja. Jadi uruskanlah dengan bijak agar setiap tugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan tanpa tekanan. Kerja yang bertangguh hanya menambah beban. Susunlah jadual kerja anda dengan teratur supaya tugasan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Akhir sekali, untuk menjadi pekerja cemerlang bukanlah hanya bekerja dengan keras, tetapi juga bekerja dengan bijak melalui pengurusan masa yang baik. Bye.